kita akan pergi ke Ho Chi Minh. Hai. Okey. Pagi-pagi buta ni. Trip terkejut. Okay, kita flight Ho Chi Minh. Macam biasalah. Dia flight dalam 2 jam ni. Tak apa. Yang nak follow boleh next trip. Nak buat private trip pun boleh. No problem. Roger je. Hujan. Sampai airport Tan Son Nhat International Airport. Tengok sini aman je, tak tahu depan imigresen ramai tak orang. Hai. Lah, atas sini tadi pergi transit. Mana? Oh, pergi Osaka. Tak, saya transit Osaka tadi. Ada lah customer kita orang seorang pergi keluar lah, tak sabar nak shopping. Dia tak. dia pergi kat immigration lah. Apa? Nak ruang transit lah. Ada. Tak. Ada akak tu lah. Dia mesti tengok saya punya status ni. Dia mesti. Okay, kita sampai dekat Ho Chi Minh. Okay, Saigon. Cik, mana Muhammad? Tu hang. Welcome. Ni private jet. Oh, ni private jet. Itu dia Muhammad. Hai Muhammad. Okay, kita hari ni sampai. Kita pergi shopping dulu ke Linda Woolworths. Abang ni dengar Linda, dia ingat kan Linda mana ni, awet dia ke dulu kan. Ada Highland Coffee dik. Highland Coffee. Mak, sedap tak Highland Coffee? Oh, sedap kak. Di Vietnam ni paling famousnya Trung Nguyen, Highland Coffee. Tak payah ke sana tengok pasar. Ya. Tak tahu commission nanti. Kita first destination kita dekat Linda ni tempat baru ni. Saya nak shopping, trip shopping boleh dari sini. Okay, ingat harga sini lah. Baik, harga dia. Mai shopping, jom shopping. Next trip. Mai. Kita Vietnam ni dia mau beli seorang tu berapa lah? Dia beli dalam chip laptop tu untuk jalan bagus tu. Mula-mula dia mau beli, dia dah booking 15 USD seorang. Pergi Roshan Market. Depan tu. Itu dia tu. Reverse. Tak. Kat Roshan Market. Buat nyopping sini. Oh, sorry. Oh, sorry. Tadi Roshan Market ni kita nak balik hotel. Dia dekat Queen dalam Malaysia. Dapat check in awal, check in dapat kita pergi makan dulu.
chị nó thấy xe mình đậu nó có giấy phạt nguội. Trip ni semua include makan makan semua include lah. Bây giờ không xuống xe là nó cho. Kita tak baik dulu, lepas tu pergi makan dulu lah kat tengah hari. Motor jaga. Tengok. Dekat ni Haji Osman. Kedai. Kat sini Ni kat orang Melayu ni. Orang Malaysia. Yeah. Abang tak sabar-sabar dah bang. Makan dekat restoran Haji Osman. Okey. Makan kena habis tak habis kena bayar sendiri tau. Boleh bang. Alright. Makan kena habis. Tak habis kena bayar sendiri tau. Tahu tak apa. Okey. Guys, motor Vietnam. Anjing galak. Anjing naik motor. Kalau datang Ho Chi Minh ni, nampak. Pergi park motor. Putih tu semua dah habis. Ha? Yang putih dulu dah habis. Dah semua habis jual lah. Tinggal satu je untuk aku punya. Saya 30 kan, 32 set habis. Itulah bisnes. Dia tolong nak cakap apa member. No. Kau yang masuk mendadak aje. Aduh. Nama Tiaw jalan. Dia gila. Ha? Dia silap jalan dia. Tiga bukan. Buat motor. Memang tengah peak hour balik kerja mak ramai. This is a Ho Chi Minh. Kali ni dia orang akan bagi langgar traffic light pula. Oh, bapak oh. Okey, ni semua lorong spot. Beli bola ke apa. Tengok sini. Nak beli seluar yang saya pakai sekarang ni. Tak ada. Beli kat sini bola. Ni macam sama je. Ni macam samalah. Kan? Okey, ni suasana malam dekat lorong Melayu. Biasalah. Mari kita makan malam. Makan Rafi bagi makan temikai dulu Rafi bagi makan temikai dulu pakai nasi kosong. Orang Malaysia, semua Malaysia je. Kita makan malam. Makan apa ni? Ikan masak bawang ke apa? Ni apa siakap Saya gelas kosong. Sinohang dalam ikan duri. Agak Musa Karim ni. Ada sarapan fur macam biasa dekat Musa Karim.
Diri ni. Abang Jamal ke salam. Okey, Musa Karim. Kita lepas sarapan sebelum pergi ke Mekong, kita singgah ke Danny ni antara syurga membeli belah Kem Pasang semua ni lah. Banyak songket Vietnam ada, sutera Vietnam ada. Harga pun memang menawan kalbu. Tak boleh tunjuk sangat lah, nanti kan takut ada yang cik makan. Marah je lah. Tak ada marah, macam ni lah. Okay, tengok ni. Kalau nak harga baik macam ni, datang sendiri ataupun follow saya. Boleh buat private trip di mana orang pun boleh buat juga. Alright, kita follow next trip. Kalau nak private trip pun boleh, roger je. Okay, ni kita nak pergi ke Mekong. Alright. Kampung. Kata. Ya. Ni. Tu kata. Kata-katamu hanya mimpi. Ambil gambar kan wakil grup. Boleh. Ini dia jual juga ni kat apa? Panggil apa? Kata. Kata puru. Katak sawah. Ni katak sawah. Kata puru. Apa dia ambil Ni masak kicap tu ni. Beli roti tu pula tu sebelah. Abang Fik boleh cuba ke? Beli roti lah, potong roti tu kan. Lepas tu tak katak kat tengah. Baik, kita bagi suruh dia makan dulu. Tak, saya tak pernah jumpa. Kawan saya beritahu. Kawan Vietnam. Ni 3 orang tak pergi Mekong. Grup minta ramai 8 orang je. Sebab kita buat grup terkejut. Dah bagi ambil barang, saya buat balik sekali. Okey, ni kita berhenti sekejap solat kat sini, makan tengah hari sebelum kita pergi ke Mekong. Okey, menu ni makan udang Mekong. Right. Boleh follow buat private trip pun boleh. Kalau peminat roger. Ni kita naik ke mana kak? Pergi mana ni? Sungai Mekong Right, kita ke Mekong Tu dia Sungai Mekong ya. Sungai Mekong. Ni buaya ada pun, buaya takut tu. Naga. Buaya dah darat dah. Ya. Naik bot besar ni ke Pulau Unicorn. Sikit special tu. Di tempat kita nampak tu nama itu Jembatan Rat Meo. Dulu kalau orang mau pergi ke dari Tianjin, wilayah Tianjin ke Ben Brea lah, kita naik ferry. Naik ferry dalam 40 minit. Dalam itu 4 km. Sekarang ni ada Rat Meo ni, dia sedang jalan saya. Dia bawa banyak alurnya. Dan itulah orang Thailand, dia tanam di Vietnam ni atau di Thailand, kita makan buahnya manis, paling manis dalam dunia. Semua pokok-pokok dia tanam di tepi ini manis. Ya, ada satu sahaja buah naga sahaja tak manis. Buah naga kita tanam di sini. Sampai ke Pulau Unicorn Yeah. Selamat datang ke Pulau Unicorn. Air mineral tu kasih abang satu, kat satu tak berat. Orang bawa dua berat. Hati-hati. Don't drink and drive. Hai. Sawadikap. Sawadikap pula. Xin chào. Xin chào.
Ni orang Vietnam ni. Saya orang Malaysia. Ya ke? Terbalik pula Okey, jom. Sangkut. Apa pasal? Sangkut. Okey, betul. Alright. Minum madu. Ini madu dia. Ni lebah dia. Ni menunjukkan benda ni original, nampak ni. Kau boleh nampak lebah itu. Nampak? Saya zoom lagi. Nampak? Ni menunjukkan benda ni original. Nampak? Ni makcik nyanyi lagu. Video lagi MK. Friend lah cakap. Don't share. Tak berani situ dah. Apa dia cakap, Kak? Kak, apa dia cakap, kau faham tak? Engkau yang cantik, engkau yang manis. Mengeram. Siang malam. Itulah kan siang malam. Kan siang malam kan? Siang malam. Ya Allah, mengantuk pula. Lagu cantik. Lagu Melayu tadi. Steady. Kalau kau suka hati, angkat kaki. Kalau kau suka hati, salah hore. Hore! Hore! Mari kita bersama. Kalau kau suka hati, salah hore. Hore! Didi and friend. Kontak dia. Akak ni. Dia tahu lah mana rapat dia. Sebab kami orang rapat ni. Memang aku ini anak orang miskin. Di hanya Allah ramai yang mampu berikan. Engkau memang cantik, memang tidak badang dan tidak sembarang. Aku anak kampung, tiada berencana boleh pulang. Memang tidak padang, cantik bakau itu. Tiun ke laut. Tiada keretaku, mana cara-cara. Nak pergi naik kereta kuda. Bukan kuda, guda. Berapa kereta kuda, Mak? Satu je lah. Satu kereta kuda je lah. Kau dah order lah? Tak boleh cancel? Satu boleh. Tak apalah, aku tak payah naik. Aku nak ambil gambar dia orang. Kita duduk, kau pun tak naik, kita duduk je lah. Ini satu je. Ni je Mekong. Tapi asal ni tak naik. Saya bagi couple ni naik kereta kuda. Naik semua. Kuda ku lari gagah berani. Baik ada kereta tu. Alah. Babang masuk dalam sikit. Minum lagi kelapa. Mana tak boncet perut. Kurusnya kuda dia, kesian saya tengok. Bye. Okay, kita ambil kelapa dengan buah apa ni, Bet? Apa nama buah ni, dah lupa tak. Mak, buah apa ni? Buah salak ni. Buah salak buah apa ni? Buah nipah. Yalah. Santai dulu. Kita nak naik apa ni, Kak? Naik. Pergi Sungai Golok Sama Thailand Pasport tu. Tak. Ini kita ikut lalu haram bang. Duduk tangan jangan keluar, Kak. Pegang dalam tu. Pegang besi dalam tu. Ya betul. Merah tu, yang merah tu boleh. Merah tu. Ya. Dia semua sudah bayar. Kalau mau hadiah lebih dengan dia RM10, RM2. Tem.
Ya, ambil gambar dia orang. Hai, kenang daku dan doa amu. Belakang semua boleh. Tengok belakang, tengok belakang, tengok belakang. Tengok belakang, abang boleh ambil gambar. Aku dah takut dah. Aku belakang sekali lah. Aku depan, ke depan. Abang dah kasih, dah sedia duit. Saya belakang. Abang mana? Ke depan lah. Saya sana. Ya, okey. Boleh kapan sih? Dulu orang ingat Vietnam ni hanya ni lah Mekong ni je. Tapi sebenarnya Vietnam ni macam-macam ada tarikan dia kan. Kau nak paling canggih pun ada kan. Kau nak paling sungai ni pun ada, paling keruh pun ada. Semua ada. Dan bergantung pada poket anda jugalah kan. Kitanya supir kita ni perempuan Pak supir kita. Pak supir, mak supir bukan pak supir. Dia nak naik sana. Okey. Ini dia pergi sana, dari sana dia balik sini. Depend on kita turun mana. Ni dia agak surut. Dia boleh naik apa ni nampak pokok tu. Nampak ke situ naik penuh juga tu. Boleh melimpah. Naik di atasnya. Naik bah. Okey. Thank you bang. Bagian bang. Nanti kita masuk yang tempat tadi boleh orang mau pakai baju apa mandara ni. Cakap mat kayu. Dayung. Apa? Malaysia boleh. Boleh. Ini senyap ke? Coconut candy. Kilang ni. Gula candy ya. Ada tandas kan? Hai. 1 2 3. Ya benar sini, mana ni? 1 2 3. Okey. Mantap. Boleh naik Okey, boleh naik ke seorang one by one. Okey. Topi, balik. Ya kak. Okey, one by one Jangan. Okey. Bat pakai perahu tu pergi sebelah sana tak boleh ke? Lintas terus sana. Boleh juga buat pulling ambil gambar ke? Tak, lintas terus sampai sana naik beli jeti besar tu. Hati-hati. Lepas tu kita pergi ke kilang buat telur kelapa. Buat ni. Dulu kecil-kecil makan gula kelapa kan. Ni dia. Buat sini. Makan ini? Gula kelapa Ni yang freshnya. Dodol Vietnam. Selesai sudah aktiviti kita di Pulau Unicorn kita kembali ke tanah besar. Dia main warm up di mana dah? Kau nak private trip boleh Roger jangan risau. Muhammad boleh handle. Ya man? Betul. Let's go. Kita kembali ke tanah besar dan kembali ke studio Sri Pentas. Last location untuk shopping sebelum balik ke Ho Chi Minh balik. Kulit buaya. Al-buaya. Kicing. Magnet apa? RM5 satu set. RM5 je. Ya, RM5. 1 2 3 4 5 6 RM5. Okey lah, tak sabar. Ya, betul. Bawah ni 10. Yang ni 10 yang ni RM5. Ya, beli 5 bercuma 1. Beli 5 ni percuma 1 ni Alright.
Utah, telekung semua. Sebaik lagis tak banyak ah. Tak. Lagis nak penuh dah. Dah penuh. Dah sampai balik ke Ho Chi Minh. Tengok je lah. Beg dah penuh lah. Ni lorong Melayu, lorong Malaysia Road. Balik rehat, betul makan malam. Malam ni free and easy. Besok balik. Okay, trip ni 3 hari 2 malam je. Okay, yang nak follow boleh follow. Ada next day saya ada update dalam group kita ke family. 4 hari 3 malam tu, 1390. Itu yang termasuk dengan package cuci tunnel, pergi ke Mekong semua complete. Let's go. Jom follow next trip. Malam ni kita makan dekat Hajar Basiro. Oh, dah sampai dah. Dah separuh habis dah. Separuh habis api je lah kan. Panjang sikit dah. Kita cover tau. Kita baca doa makan terpanjang sikit. Steamboat. Dia kalau dah bahasa Melayu, steam perahu. Perahu steam. Okey, jumpa makan semua. Alright, bagi dia masak tu main masak-masak tu. Kan dekat bawah je tu. Okey, sekarang kita dalam Bentang Market. Sekarang ni Bentang Market dia buka sampai pukul 9 malam dulu pukul 6 dah tutup kan. Ini buka sampai pukul 9 malam. So korang beli shopping lah malam ni. Laju sikit. Semput mak. Nah, kita jalan kaki pergi ke kedai kasut belakang ni. Saleh. Saleh lagi. Jessica ada. Jessica problem. 50,000. Pak. Doni, yes papa. Ni dia. Chua Bentan. Jom ambil gambar sini satu. Kapel. Harapan kat Hajar Basiro last day ni. Boleh follow next trip. Dapat private trip pun boleh. Salam. Abang Rafiq. Dah parking balik ke atau belum? Okey, balik time. Mudah-mudahan okey dah ni pesawat ni. Kargo rasa 30 kilo ngam. Mana berangkat? Macam mana? Kita masuk alam Sini masuk alam terus. Bye. Okay. Pulang ni Jasmine Business Vlog. Kena bayar ni. Balik.
Seberatur tadi kaki sudah asam ah. Macam mana abang boleh potong queue laju tu? Habis diorang semua ajak masuk tadi. Oh. Tengok jauh dia. Dekat belakang tak ada kecam ah. Sini. Ha? Nak beli. Sekarang. Harga tak patut lah. Harga menangis. Good. Thank you. Bye. Harga dia menangis sikit lah, tak apalah. Dia halal lah. Ni ujung sekali tau. Dia kat kaunter 89 ni. 89 ni. Just coffee. Ni kita balik pakai MS. 5. Mai. Sini. Ya, saya tak barang dulu. Tak